tapi kenapa mereka masih kadang-kadang pergi ke area situlah maksudnya buat masturbasi. Apakah normally what happen lah. Yeah, so faham. Satu adalah berkaitan dengan kepuasan sendiri. Self-satisfaction. Ya, self-satisfaction. Okay, tapi dah tentulah benda ni benda yang sangat macam discreet kan. Lelaki pun ada juga. Kalau di dalam toilet tu lama-lama tu, kadang-kadang adalah tu. Berak kot. berak kot. Tapi maksud saya, adakah benda ni sesuatu yang negatif yang kita patut pandang serius ataupun benda ni sebenarnya normal je? Benda ni benda yang negatif. Dia bagi impact besar pada relationship sebenarnya kan. Terutama bila dia dah ada pasangan tapi dia buat benda macam tu. Sebab dia sahaja yang boleh satisfy himself. Yes. Tapi bukankah kita patut mengambil kira contohlah ada dua kategori. Satu kategori yang dia asyik itu je, masturbasi itu ekstrim walaupun bini dia ada. Tapi another person ada kategori yang dia buat ketika bini dia on period sahaja. Okay. So berbeza kan. So untuk kategori yang kedua, doktor, adakah kita masih lagi look at this as very negative and very something yang kita perlu berbincang untuk kategori yang bila bini dia period je dia pergi masturbasi? Faham? Maksud saya. Jadi kalau sekiranya wife dia period, dia masturbasi, bagi saya benda tu still benda yang tak bagus. Okay, bini dia walaupun period, dia still boleh lakukan hubungan seksual tanpa penetrasi. Dengan bantuan isteri dia, itu lebih okay. Berbanding dia sendiri tengok porn dan masturbasi, kan?